pendidikan merupakan tunjang utama dalam membangunkan sesebuah negara. Dalam era globalisasi yang dipacu oleh perkembangan teknologi, sistem pendidikan sentiasa mengalami perubahan bagi memenuhi keperluan masyarakat dan dunia pekerjaan. Walau bagaimanapun, walaupun teknologi semakin canggih dan pelbagai dasar pendidikan diperkenalkan, kejayaan sesebuah sistem pendidikan masih bergantung kepada guru yang mampu membimbing, mendidik dan membentuk sasiah murid. Persoalannya, bagaimanakah aspirasi dan hala tuju pendidikan negara membentuk guru berjiwa pendidik yang mampu memperkasakan pendidikan dalam arus globalisasi serta menghadapi cabaran pendidikan masa hadapan? Melalui pembentangan ini, saya, Nurul Atika Umairah, akan menghuraikan 3 perkara utama yang menjadi asas kepada pembentangan saya pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Dan yang kedua, menganalisis bagaimana dasar-dasar pendidikan membentuk guru berjiwa pendidik. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, menghuraikan peranan guru dalam memperkasakan pendidikan serta strategi bagi menghadapi cabaran pendidikan pada masa hadapan. Oleh itu, saya berharap dengan pembentangan ini dapat saya jelaskan dan berikan gambaran yang lebih jelas bahawa guru bukan sekadar penyampai ilmu, malah merupakan ejen perubahan yang akan merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Aspirasi pendidikan ialah matlamat jangka panjang yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan negara. Ia menjadi panduan kepada semua pihak dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Sebagai contoh, Malaysia bukan sahaja ingin melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga individu yang mempunyai nilai murni, kemahiran berfikir, kepimpinan dan identiti nasional. Aspirasi ini penting kerana pendidikan bukan sekadar menyediakan tenaga kerja, malah membentuk masyarakat yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Oleh itu, setiap dasar pendidikan yang diperkenalkan perlu menyokong aspirasi ini agar matlamat negara dapat direalisasikan secara menyeluruh. Hala tuju pendidikan pula merujuk kepada strategi dan dasar yang dirangka untuk mencapai aspirasi pendidikan negara. Sekiranya aspirasi merupakan destinasi yang ingin dicapai, maka hala tuju ialah laluan yang membawa kita ke destinasi tersebut. Antara hala tuju utama pendidikan Malaysia ialah FPK sebagai asas falsafah pendidikan, PPM sebagai Pelan Transformasi Pendidikan Pelaksanaan PAK 21 yang menekankan kemahiran abad ke-21, pengukuhan STEM dan TVET serta pendigitalan pendidikan. Kesemua inisiatif ini saling melengkapi bagi memastikan sistem pendidikan negara terus relevan dengan penubuhan global yang mampu melahirkan modal insan yang kompetitif. FPK merupakan tunjang kepada keseluruhan sistem pendidikan Malaysia. Ia bukan sekadar satu kenyataan falsafah, tetapi menjadi panduan kepada semua dasar pendidikan dan amalan pengajaran di sekolah. Melalui FPK, guru digalakkan membangunkan murid secara holistik, iaitu bukan sahaja dari aspek intelek, malah rohani, emosi dan jasmani. Sebagai contoh, dalam pembelajaran berasaskan projek, guru bukan hanya menilai hasil kerja murid, tetapi juga kerjasama, kepimpinan dan nilai integriti yang ditunjukkan sepanjang proses tersebut. Hal ini membuktikan bahawa guru berperanan sebagai pembentuk insan selaras dengan hasrat FPK. PPPM merupakan pelan strategi yang memperincikan langkah-langkah bagi mencapai aspirasi pendidikan negara. Pelan ini memberi penekanan kepada transformasi profesion keguruan kerana guru merupakan faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan murid. Selain itu, PPPM turut menggalakkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran agar pendidikan Malaysia kekal relevan dengan perkembangan global. Sebagai contoh, melalui pelaksanaan pembelajaran digital, guru menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Canva atau Quizizz bagi meningkatkan penglibatan murid. Pendekatan ini bukan sahaja menjadikan PDP lebih menarik, malah membantu murid membina kemahiran digital yang diperlukan pada masa hadapan. Rajah ini menunjukkan hubungan yang saling melengkapi antara aspirasi pendidikan FPK, PPPM dan guru berjiwa pendidik. Aspirasi pendidikan menetapkan matlamat yang ingin dicapai. FPK menyediakan falsafah dan nilai, manakala PPPM menyediakan strategi pelaksanaan. Namun begitu, semua dasar ini hanya akan memberi impak apabila diterjemahkan oleh guru melalui amalan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Oleh itu, guru berjiwa pendidik menjadi penghubung utama antara dasar pendidikan dengan kemenjadian murid. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi membentuk sasiah, mengembangkan potensi dan menyediakan murid untuk menghadapi cabaran global.
Aspirasi pendidikan menetapkan matlamat untuk melahirkan modal instan yang seimbang dan berdaya saing. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, FPK membentuk falsafah dan nilai yang perlu dihayati oleh guru, manakala PPPM menyediakan strategi seperti latihan profesional, penggunaan teknologi dan pembelajaran abad ke-21. Hasilnya, guru tidak lagi berperanan sebagai penyampai maklumat semata-mata tetapi bertindak sebagai fasilitator, pembimbing dan ejen perubahan. Sebagai contoh, melalui pembelajaran berasaskan projek, guru memberi peluang kepada murid untuk berkolaborasi, menyelesaikan masalah dan berfikir secara kritis. Pendekatan ini menunjukkan bahawa aspirasi dan hala tuju pendidikan benar-benar mempengaruhi amalan guru dalam bilik darjah. Guru berjiwa pendidik merupakan individu yang menghayati profesion keguruan sebagai satu amanah dan tanggungjawab untuk membentuk insan secara menyeluruh dan holistik. Mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membimbing murid-murid dari segi sahsiah, emosi, nilai dan akhlak. Seorang guru berjiwa pendidik mempunyai beberapa ciri utama. Yang pertama, guru perlu mempunyai keikhlasan dalam mendidik. Keikhlasan akan mendorong guru untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab tanpa hanya berorientasikan pencapaian akademik semata-mata. Seterusnya, yang kedua, guru perlu menguasai ilmu pengetahuan serta kemahiran pedagogi agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara berkesan. Dan yang ketiga, guru-guru perlu mengamalkan nilai profesional seperti amanah, integriti, empati dan adil terhadap semua murid tanpa menilai kaum. Nilai-nilai inilah yang akan membentuk hubungan yang positif antara guru dengan murid. Selain daripada itu, guru berjiwa pendidik juga sentiasa akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dunia pendidikan sentiasa berubah. Justru itu, guru perlu sentiasa bersedia untuk mempelajari pendekatan baharu agar kekal relevan. Dan yang terakhir sekali, guru perlu kreatif dan inovatif dalam merancang aktiviti pembelajaran supaya murid-murid dapat belajar secara aktif dan bermakna. Dengan itu, pembelajaran yang ingin disampaikan akan menjadi lebih berkesan. Menurut falsafah pendidikan guru, guru yang berkualiti ialah guru yang berpekerti mulia, progresif serta mampu menjunjung aspirasi negara. Hal ini menunjukkan bahawa guru berjiwa pendidik bukan sekadar memenuhi tanggungjawab profesional semata-mata, malah menjadi contoh teladan kepada murid-murid. Sebagai contoh, seorang guru yang mendapati terdapat murid yang lemah dalam pembelajaran tidak terus menghukum dan mengabaikan murid tersebut. Sebaliknya, guru hendaklah melakukan pendekatan dengan menyediakan kelas tambahan bimbingan kepada murid tersebut dan memberikan galakan dengan menggunakan kaedah pengajaran yang lebih sesuai dengan keperluan murid. Ini adalah sebenarnya ciri seorang guru yang berjiwa pendidik. Kita simpulkan, guru berjiwa pendidik bukan diukur melalui tempoh pengalaman mengajar atau pencapaian akademik murid semata-mata, tetapi melalui kesungguhan mereka membimbing setiap murid mencapai potensi terbaik. Setelah memahami bagaimana guru berjiwa pendidik dibentuk melalui aspirasi dan hala tuju pendidikan negara, kita akan melihat pula peranan guru tersebut dalam memperkasakan pendidikan dalam era globalisasi. Globalisasi kini telah mengubah landscape pendidikan dengan perkembangan teknologi, pertukaran ilmu yang pantas serta peningkatan keperluan terhadap kemahiran abad ke-21. Oleh itu, guru tidak lagi hanya berperanan sebagai penyampai ilmu tetapi sebagai pemudah cara pembelajaran yang membimbing murid untuk berfikir, meneroka dan menyelesaikan masalah dengan sistematik dan lebih terperinci. Guru berjiwa pendidik juga bertanggungjawab besar dalam memupuk kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Kemahiran ini sangat penting supaya murid bukan sahaja berjaya dalam peperiksaan, malah mampu menghadapi cabaran kehidupan dan dunia pekerjaan pada masa akan datang apabila mereka dimasa untuk menghadapinya. Walaupun dunia semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, guru tetap memainkan peranan pentingnya yang tidak boleh digantikan dalam bentuk sahsiah murid. Guru menerapkan nilai seperti integriti, empati, hormat menghormati dan semangat patriotisme melalui interaksi harian serta aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Di samping itu, guru berjiwa pendidik perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Guru yang sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahirannya akan lebih bersedia untuk menghadapi perubahan kurikulum perkembangan serta pedagogi dan keperluan pendidikan pada masa tersebut. Oleh itu, guru tersebut akan lebih menyerlah dan lebih bersedia daripada guru-guru yang lain.
Sebagai contoh, seorang guru melaksanakan pembelajaran berasaskan projek atau project-based learning. Murid bukan sahaja memperoleh ilmu, malah belajar bekerjasama, berkomunikasi dan menyelesaikan masalah sebenar. Pendekatan ini sebenarnya menunjukkan bahawa guru berjiwa pendidik berjaya memperkasakan pendidikan melalui pembelajaran yang bermakna. Globalisasi bukan sekadar membawa perubahan teknologi, tetapi turut merubah peranan guru. Guru berjiwa pendidik perlu menjadi pembimbing yang mampu membentuk murid berpengetahuan, berkemahiran dan berakhlak mulia, agar mereka mampu bersaing di peringkat global tanpa kehilangan identiti dan nilai murni. Walaupun guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang penting dalam sistem pendidikan, mereka juga berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam menghadapi pendidikan masa hadapan. Cabaran pertamanya ialah perubahan teknologi dan pendekatan pedagogi yang berlaku dengan begitu pantas. Guru perlu sentiasa menyesuaikan kaedah pembelajaran dan pengajaran agar selaras dengan perkembangan semasa. Di samping memastikan proses pembelajaran kekal berkesan dan bermakna. Cabaran kedua ialah kepelbagaian keperluan murid. Pada hari ini, guru mengajar murid yang mempunyai latar belakang, tahap pencapaian, minat dan gaya pembelajaran yang berbeza-beza. Oleh itu, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang fleksibel dan inklusif supaya setiap murid berpeluang mencapai potensi mereka. Selain itu, guru juga turut berhadapan dengan isu kesejahteraan emosi murid. Tekanan akademik, masalah keluarga dan pengaruh media sosial boleh memberi kesan kepada perkembangan emosi murid. Dalam situasi ini, guru berjiwa pendidik perlu menjadi pendengar yang baik, memberi sokongan dan mewujudkan suasana bilik darjah yang selamat serta positif. Cabaran seterusnya ialah keperluan untuk sentiasa meningkatkan profesionalisme. Menurut kajian Saad dan Sankaran 2019, pembangunan profesional secara berterusan amat penting bagi memastikan guru sentiasa relevan dan mampu meningkatkan keberkesanan pengajaran. Hal ini menunjukkan bahawa pembelajaran sepanjang hayat bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan dalam profesion perguruan. Di samping itu, guru juga perlu mengimbangi tanggungjawab pengajaran dengan pelbagai tugas pentadbiran. Sekiranya beban tugas tidak diurus dengan baik, ia boleh menjejaskan fokus guru terhadap kualiti pengajaran dan pembangunan murid. Kesimpulannya, cabaran yang dihadapi oleh guru semakin kompleks saban hari. Namun, guru yang benar-benar berjiwa pendidik akan melihat cabaran ini sebagai peluang untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualiti pendidikan. Cabaran sebenar guru pada masa hadapan bukan hanya menguasai teknologi atau memenuhi perubahan kurikulum, tetapi mengekalkan nilai kemanusiaan dalam proses pendidikan. Inilah yang membezakan guru berjiwa pendidik daripada individu yang sekadar menyampaikan kandungan pelajaran. Setelah kita mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh guru berjiwa pendidik, kita perlu melihat strategi yang boleh dilaksanakan bagi memastikan guru terus relevan dalam menghadapi pendidikan masa hadapan. Strategi pertama ialah mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran pedagogi dan kompetensi profesional melalui kursus, seminar, bengkel serta program pembangunan profesional berterusan atau Continuous Professional Development CPD. Langkah ini penting kerana dunia pendidikan sentiasa berubah dan guru perlu bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Strategi kedua ialah mengukuhkan komuniti pembelajaran profesional atau PLC. Melalui PLC, guru dapat berkongsi pengalaman, bertukar idea dan bekerjasama menghasilkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Perkongsian ini bukan sahaja meningkatkan kompetensi guru, malah dapat memperkayakan pengalaman pembelajaran murid. Selain itu, guru juga perlu mengintegrasikan teknologi secara beretika dalam pengajaran dan pembelajaran. Teknologi harus digunakan sebagai alat untuk meningkatkan keberkesanan PDP, bukannya menggantikan peranan guru sebagai pembimbing dan membentuk sasiah murid. Strategi berikutnya termasuklah mengukuhkan kerjasama dengan ibu bapa dan komuniti atau lebih dikenali sebagai PIBG. Pendidikan bukanlah tanggungjawab guru semata-mata, tetapi memerlukan sokongan daripada semua pihak komuniti. Apabila guru, ibu bapa dan komuniti bekerjasama, perkembangan murid dapat dipantau secara menyeluruh dari aspek akademik, sasiah dan kesejahteraan emosi. Akhir sekali, strategi yang paling penting dan menjadi tunjang ialah penghayatan nilai keguruan seperti amanah, integriti, empati dan profesionalisme. Nilai-nilai ini menjadi asas kepada pembentukan guru berjiwa pendidik kerana tanpa nilai tersebut, ilmu dan kemahiran sahaja tidak mencukupi untuk membentuk insan yang berkualiti. Iaitu, pembangunan kompetensi dan pembentukan nilai guru perlu bergerak seiring agar aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan dengan berkesan. Secara amnya,
Strategi memperkasakan guru bukan hanya tertumpu kepada peningkatan kemahiran profesional semata-mata, tetapi turut melibatkan pembentukan jati diri dan nilai keguruan. Gabungan kompetensi dan nilai inilah yang melahirkan guru berjiwa pendidik. Sebagai rumusan, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara menjadi asas kepada pembangunan sistem pendidikan Malaysia. Dokumen seperti Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia saling melengkapi dalam membentuk guru yang profesional, beretika dan berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik merupakan individu yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi turut membentuk sahsiah, nilai dan potensi murid secara holistik. Dalam era globalisasi, guru memainkan peranan yang semakin penting sebagai pemudah cara pembelajaran, pembimbing dan ejen perubahan yang memastikan murid mampu menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berkembang. Walaupun guru berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti perubahan teknologi, kepelbagaian murid dan tuntutan profesionalisme, cabaran tersebut boleh diatasi melalui pembelajaran sepanjang hayat, pembangunan profesional berterusan, kolaborasi serta penghayatan nilai keguruan. Kesimpulannya, kejayaan sesuatu sistem pendidikan tidak hanya bergantung kepada dasar yang baik, tetapi bergantung pada guru yang menghayati dan melaksanakan dasar tersebut dengan penuh komitmen. Oleh itu, pembentukan guru berjiwa pendidik merupakan kunci utama dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara dan melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara pada masa hadapan.